bangsa. Kami di Sumi Saujana sudah pun memulakan penilaian awal kerja-kerja teknikal untuk pembangunan produk, peningkatan dan komersialan ketiga-tiga teknologi bersama ini dengan NPOB. Kami akan bekerjasama rapat dengan NPOB dan agensi-agensi berkaitan untuk memastikan bahawa nilai teknologi ini dapat direalisasikan dengan cara yang memberi manfaat kepada ekosistem minyak sawit Indonesia, di mana kami mengharapkan agar ini akan mengukuhkan kepimpinan Malaysia dalam inovasi berasaskan sawit. Bagi pihak Sumi Saujana, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada NPOB atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan yang amat kritikal dalam memacu inovasi sektor minyak sawit Malaysia. Kami berharap kerjasama era kami dan NPOB akan berterusan untuk jangka panjang. Kepada rakan-rakan sekerja saya di Sumi Saujana, terima kasih atas komitmen, dedikasi dan semangat keterusan anda semua untuk terus menerokai idea-idea teknologi-teknologi dan kawan-kawan baru. Saya guna last part bahasa English, susah sikit translate dalam bahasa Malaysia, saya bisa cuba juga. I just want to say, our journey together have only just begun. It's a prelude to a wonderful adventure in exploring new technologies together. Dalam bahasa Malaysia-nya lebih kurang begini, perjalanan kami baru saja bermula. Ini merupakan titik pertama kepada pengembalaan yang bermakna dalam menerokai teknologi baru bersama-sama. Terima kasih, thank you. Selamat datang. Terima kasih ucapkan kepada Encik Nur Azlan bin Obi, Pengarah Eksekutif Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sumi Saujana Group Berhad atas ucapan yang penuh bermakna. Dan tadi, sumbangan dan visi yang dikongsikan oleh beliau jelas mencerminkan komitmen Sumi Saujana Group Berhad untuk memperkukuhkan industri minyak sawit negara melalui kerjasama strategik dan inovasi teknologi. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan ucapan dari tokoh penting yang memainkan peranan besar dalam pembangunan dan kemajuan industri minyak sawit tanah air. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parvez Haji Kulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, untuk naik ke pentas dan memberikan ucapan beliau. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Berusaha Mr. Liang Kok Sien, Non-Executive Chairman Sumi Saujana, Kumpulan Sumi Saujana Berhad, yang berusaha Encik Toh Cisik, Timbalan Pengerusi Eksekutif Kumpulan Sumi Saujana Berhad, yang berusaha Encik Nur Azlan bin Obi, Ketua Pegawai Eksekutif Sumi Saujana TCM Chemical Sdn Berhad, yang berusaha Encik Ramli Muhammad, Ketua Pegawai Operasi Sumi Saujana TCM Chemical Sdn Berhad, yang berusaha Dr. Ramli Muslim, Timbalan Ketua Pengarah R&D NPOB, Dr. Zafar Rizal, Pengarah Bahagian Kejuruteraan Industri Olekimia atau Teknologi Olekimia, FPOB atau AOTD, pengarah bahagian yang bahagia, tansi-tansi, datuk-datuk, para pegiat industri, para usahawan serta rakan-rakan media sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana berada di sini. Dan alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis menandatangani dokumen perjanjian pengkomersialan poly-on berasaskan sawit antara Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau NPOB dan Sumi Saujana TCM Chemical Sdn Berhad. Majlis ini merupakan manifestasi kerjasama erat antara agensi kerajaan dan juga sektor swasta dalam meningkatkan pengkomersialan hasil pendidikan dan inovasi institusi pendidikan awam. Bahkan ini adalah kolaborasi ini adalah selaras dengan matlamat pelan induk kerjasama awam swasta